Kenapa helmet MotoGP boleh berharga sampai RM20,000? Adakah sebab jenama semata-mata? Sebenarnya apa yang ada pada helmet ini jauh lebih luar biasa daripada ramai yang sangka. Helmet MotoGP bukan sekadar topi keledar yang biasa. Ia adalah peralatan keselamatan berteknologi tinggi yang direka untuk melindungi nyawa pelumba ketika mereka memecut melebihi 360 km per jam. Pertama, ia diperbuat daripada gabungan gentian karbon dan Kevlar, iaitu bahan yang sama digunakan dalam industri aero angkasa. Hasilnya, helmet ini sangat ringan tetapi cukup kuat untuk menahan hentakan yang sangat ekstrim. Bukan itu saja, setiap helmet turut melalui ujian terowong angin bagi memastikan reka bentuknya stabil dalam kelajuan yang tinggi. Ini mengurangkan tekanan angin pada kepala pelumba dan membantu mereka kekal fokus sepanjang perlumbaan. Di bahagian dalam pula terdapat sistem pengudaran khas yang menunjukkan kepala serta mengelakkan visor berkabus ketika berlumba. Jika berlaku kemalangan, helmet ini dilengkapi dengan sistem Emergency Quick Release System EQRS, iaitu sistem membolehkan pasukan perubatan menanggalkan helmet dengan lebih selamat tanpa memberi tekanan berlebihan pada leher pelumba. Sebelum dibenarkan digunakan di litas, setiap helmet juga wajib melepasi piawan keselamatan FIM, antara ujian helmet yang paling ketat di dunia. Sebab itulah harganya boleh mencecah RM6,000 hingga RM20,000. Anda bukan sekadar membayar sebuah helmet tetapi membayar hasil penyelidikan bertahun-tahun, teknologi perlumbaan dan yang paling penting peluang untuk menyelamatkan nyawa ketika berlakunya kemalangan. Kalau diberi peluang, sanggup tak korang beli helmet RM20,000 demi keselamatan? Cek komen sikit pendapat korang.